Penjelasan. Saya perkenalkan. Baik, terima kasih Datuk Ketua, terima kasih Datuk Timbalan Menteri. Tadi Datuk menyebut bahawa physical ataupun technical evolution itu hanya akan dibuat selepas daripada kita dah confirm nak beli. Peringkat sekarang ini baru peringkat mengenal pasti apa jenis yang kita nak pakai. Jadi saya nak persoalkan di sini bahawa kita sepatutnya sebelum kita nak kenal pasti apa jenis aircraft ataupun helikopter kita nak pakai tu, kita mesti melihat bahawa dia sama ada kesesuaian ataupun tidak dengan persekitaran negara kita dan juga di rantau-rantau ini di sisi kegunaannya. Baru boleh kita kenal pasti sampai ke peringkat itu. Kemudian barulah kalau kita nak katakan bahawa ada peringkat-peringkat yang lain kita nak buat ujian-ujian lain. Tetapi sekarang kita belum melihat sama ada dia bersesuaian ataupun tidak. Kalau berlaku peperangan umpamanya, adakah dia bersesuaian ataupun tidak dengan keadaan cuaca, keadaan environment persekitaran di negara kita juga di rantau ini. Jadi sekarang ni tiba-tiba kita confirm kata itu sesuai dengan negara kita. Jadi kita pun buat keluar surat niat beli tanpa kita mengenal pasti sama ada dia mempunyai kesesuaian ataupun tidak. Jadi bagi saya bahawa tidak sewajarnya berlaku begitu. Malah kita pernah pun apa salahnya kalau kita nak buat ujian pandu test drive ini. Kerana kita bukan menanggung kos seperti mana yang disebut tadi. Malah ada pembekal-pembekal sebelum ini. Kita tak ada niat pun, tak ada LOI, memang tak ada niat nak beli pun. Umpamanya macam aircraft Imperial, maknanya Brazil, mari suruh kita test drive untuk nak tengok sama ada kesesuaian ataupun tidak. Jadi sekarang kita nak beli dengan duit kita, tiba-tiba kita tidak buat satu ujian yang komplit, tiba-tiba kita kata dia sesuai untuk negara kita, sesuai untuk tentera kita dan sebagainya. Ini bagi saya satu benda yang cukup malang lah. Apatah lagi macam saya katakan tadi bahawa ciri-ciri rem itu sangat-sangat menjadi keperluan. Takkan tak ada satu ciri rem walaupun disebut tidak menjadi satu kewajipan, tetapi itu sebagai satu kemudahan pergerakan untuk anggota tentera kita masuk ke dalam helikopter. Takkan nak pakai lompat kod tingkap. Ya. Boleh saya sambung ya, Pak? Boleh jawab sekali. Boleh jawab sekali. Terima Mas ya, silakan. Terima kasih ya, Tuan Ketua. Saya berminat dengan soalan yang dikemakikan oleh Batu Pahat. Oleh kerana perkara ini sudah ditangguh. Dan oleh itu saya nak tanya apakah bila sampai tibanya nanti pembelian nak dibuat, apakah kerajaan bersedia untuk disclassify urusan tender pembelian helikopter ini daripada USA, supaya selepas pembelian nanti semua pihak boleh memeriksa apa saja perasa tidak puas hati dengan technical evaluation ataupun fizikalnya sebagaimana yang dibangkitkan tadi. Dan sebelum beli juga boleh tak helikopter ni bawa ahli parlimen berjalan untuk kita test lah. Walaupun saya bukan engineer pilot, tapi boleh test supaya kita tahu dari segi kesesuaian. Terima kasih. Boleh jawab sekali tak? Boleh jawab sekali sikit satu. Ledang. Tak penjelasan. Boleh tak? Saya jawab dulu. Boleh tak? Nak tanya satu soalan saja, boleh jawab sekali. Ya. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih Tuan Menteri. Saya cuma nak tanya satu soalan saja. Adakah RMAF mempunyai satu kumpulan pakar, jurutera, pilot dan sebagainya tentang helikopter yang boleh menyediakan segala keperluan termasuk ujian dan sebagainya yang membantu kementerian di dalam pembelian helikopter ini? Sebab kepada saya, dengan izin, the end user is RMAF. Dan sepanjang yang kita alami, kita tidak engage dengan izin mana-mana konsultan, tetapi kita percaya bahawa kita ada kebaikan. Cuma soalan saya, adakah kita ada kumpulan pakar itu? Kalau kita ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, minta Tuan Menteri jawab. Tak, untuk speaker. Gombak bangun ya. Saya jawab duduk. Berkaitan dengan kepakaran, telah saya nyatakan bahawa TUDM memang mempunyai kepakaran khusus dalam bidang helikopter ni. Inilah kepakaran kita yang mana dianggotai oleh anggota-anggota TDM sendiri, iaitu the end user, yang mana mereka ni mempunyai pengalaman yang betul lama, yang begitu mahir
inilah yang diperlakukan oleh pihak pakar UDM ini. Dan berkaitan dengan isu yang Maksud saya, kejap sikit. Minta maaf Datuk Mentua. Maksud saya, adakah kumpulan pakar ini juga membantu menentukan di dalam menyenaraikan spek ataupun penentuan kerja bagi pembelian peralatan seperti helikopter ini? Terima kasih. Tuan Yang Ketua, bahawa kumpulan pakar inilah yang sebenarnya melakarkan segala asas-asas keperluan kita dalam memperolehi helikopter ini. Dan saya telah menyatakan pagi tadi bahawa keperluan kita berkaitan dengan penilaian ini. Ada asas-asasnya yang diperlukan, yang disediakan oleh jawatan kuasa teknikal yang dianggotai oleh pakar-pakar daripada anggota TUDM kita. Jadi itu sebabkan tadi macam pokok sena timbulkan seolah-olah kita tiba-tiba nakkan helikopter tanpa ada garis panduan ataupun asas-asas yang diperlukan untuk kita membuat tawaran kepada penenda-penenda. Sebenarnya yang saya telah nyatakan pagi tadi bahawa asas-asas penilaian helikopter yang diperlukan oleh TUDM adalah daripada aspek operasi yang boleh diatur gerak sama ada waktu malam ataupun siang ataupun dalam sebilang masa dalam semua keadaan cuaca. Dan begitu juga berkaitan dengan penyelenggaraan, ia perlu mudah disenggara. Mobility dia berupaya terbang 200 nautical mile radius dengan tangki sedia ada dengan kelajuan tidak kurang daripada 150 knot serta responsif dan mempunyai reserve selama 30 minit untuk penerbangan instrumen. Dan daripada segi berat dan saiznya mampu membawa sekurang-kurangnya 25 penumpang yang lengkap dengan stretcher pada berat muatan tidak kurang daripada 10,000 pound. Dan survivability dilengkapi dengan self protection system dari tembakan atau meminimumkan kesan tempias. Jadi itu spesifikasi dan konfigurasi yang ditetapkan untuk memperolehi helikopter ini. Yang Berhormat. Okey. Ya. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya bersetuju dengan Yang Berhormat bahawa itu merupakan asas-asas keperluan yang perlu ada kepada sebuah aircraft, sebuah helikopter. Tetapi itu asas itu atas kertas. Tetapi apakah kita telah membuat ujian dari segi praktikalnya untuk memastikan helikopter itu memenuhi asas atas kertas tadi? Ini yang menjadi masalah kepada kita. Kalau kita hanya berpandukan kepada atas kertas saja, jadi ini problemlah kepada kita. Ini kita membelanjakan sejumlah wang yang besar, tapi kita tidak boleh hanya berasaskan kepada asas atas kertas. Kemudian orang main bagi tahu kat kita helikopter ni memang memenuhi asas apa yang diperlukan tanpa kita membuat satu ujian. Sama ada dia boleh membelah awan tebal ataupun tidak, keadaan cuaca yang bagaimana ataupun tidak, dia mesti melalui satu ujian. Jadi sekarang kita tidak buat satu ujian. Jadi saya bimbang macam saya disebut oleh Ipoh Timur umpamanya, apa akan jadi kepada ini, apakah anggota tentera kita akan menjadi mangsa akibat daripada kesilapan daripada kita nak mengenal pasti betul-betul helikopter. Seperti mana disebut oleh rakan saya daripada Gombak tadi, Skyhawk umpamanya kita beli, kita tak boleh pakai hari ini. Helikopter yang dibelikan oleh Kementerian Dalam Negeri dah disebut oleh laporan ketua audit tak boleh pakai sebab tidak boleh daftar di bawah Jabatan Penerbangan Awam kerana tak ikut dia punya speknya, tak ikut dia punya syarat. Jadi kita tak mau nanti jadi sekali lagi akan ada satu laporan audit negara yang menunjukkan secara jelas bahawa akan berlaku satu penyelewengan, tapi laporan audit hanya boleh membuat penjelasan setelah kita kehilangan wang. Kita tak mau sebelum wang kita hilang, kita nak supaya sesuatu pembelian itu dibuat mesti berasaskan kepada keputusan yang betul dan tepat.